Hari ni rasa nak minum sakuit lah. Lepas tu aku pergilah kedai beli sakuit oren dengan sakuit rose lychee. Lepas dah beli sakuit, aku pun beli tepung pelita dekat bazar tadi. Lepas tu aku baliklah rumah suruh Aisyah buat air sakuit berbuka nanti. Okey. Air sakuit ni mudah je nak macam dia. So korang tak payahlah sabuk-sabukkan kepala. Tengok macam Aisyah buat ni. Gau. Lepas tu kita tuang sakuit oren pula. Lepas tu kita gau. Tengok sini. Inilah sakuit yang saya beli tadi. So air sakuit dah siap. Ni sakuit rose lychee. Ni pula lauk kita berbuka. Okay, jom kita tuang sakuit rose lychee dulu. Sakuit oren pula. Sedapnya. Sudah ni ada sakuit. Sedap pun sedap. Budak-budak pun suka minum air sakuit. So korang kalau nak mudah bancu je air sakuit ni. Tengok air ni minum. Kan sedap. Sedap.